Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Welcome, ahlan wa sahlan dan selamat datang ke podcast TVRZ at PBAKL. Saya Fasiha akan menemani anda untuk segmen podcast pada kali ini. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sembang santai bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Oleh itu, saya persilakan Puan Nicola Sigat, penolong pengarah sektor penghasilan buku teks BSTP KPM. Apa khabar Puan? Ya, khabar baik. Adik apa khabar? Khabar baik. Seperti yang kita maklumkan, KPM kini dalam fasa mengeluarkan kurikulum persekolahan 2027 untuk murid tahun 1 dan tingkatan 1. Kandungan buku teks akan disesuaikan sepenuhnya dengan keperluan kemahiran masa hadapan. Kurikulum prasekolah baharu yang memfokuskan pembelajaran berasaskan pengalaman juga telah bermula tahun ini. Jadi, antara perubahan paling ketara sebenarnya adalah buku teks. Jadi, saya juga tertanya-tanya, sebenarnya apakah konsep, elemen dan bentuk yang akan diperkenalkan melalui buku teks baharu ini? Adakah dalam masih bentuk buku teks yang kita sekarang tetapi lebih nipis? Atau dalam bentuk digital atau kita tak perlukan buku teks sama sekali? Jadi boleh Puan kongsikan. Okey, selamat tengah hari kepada adik daripada sekolah untuk TBS. Jadi pada pagi ini untuk mengupas serba sedikit konsep baharu buku teks untuk tahun 2027. Jadi pakej buku teks kita pada tahun 2027 adalah akan diperkenalkan dan akan digunakan oleh murid tahun 1 dan juga murid tingkatan 1. Jadi untuk pengetahuan adik dengan konsep baharu kita mempunyai beberapa ciri, beberapa ciri yang ditambah baik daripada buku teks yang sedia ada. Jadi sebelum itu saya ingin menerangkan dulu untuk kita peringkat sektor penghasil buku teks. So kita orang untuk konsep buku teks kita yang akan datang ini, dia mempunyai komponen untuk tahun 1, pakej buku teks kita adalah buku teks, buku aktiviti, kita ada juga bahan pembelajaran digital dan juga buku penggunaan buku teks. Itu pembaharuan yang baru. Manakala untuk tingkatan 1, buku teks kita adalah terdiri daripada buku teks, bahan pembelajaran digital dan juga buku panduan penggunaan buku teks. Jadi bahan digital kita ini akan dimuat naik di dalam pelantar D5. Jadi untuk buku teks kita untuk yang pembaharuan dia untuk tahun yang akan digunakan untuk murid 2027, dan konsep baharu ini dia menekankan prinsip minimalis. Minimalis. Itu MIST, MIST yang bermaksud minimalis, interaktif, struktur dan juga teknologi. Apakah itu konsep MIST? Jadi konsep MIST ini saya jelaskan serba sedikit. Ini yang kita muatkan di dalam untuk kandungan buku teks kita pada yang untuk penggunaan pada tahun 2027. Untuk prinsip MIST, M itu maksud dia maklumat di dalam buku teks itu jelas, ringkas dan berfokus kepada intipati yang penting. Manakala I adalah pembelajaran yang menggalakkan pembelajaran yang aktif, kreatif dan juga menyokong pemikiran kritis dan juga untuk penyelesaian masalah di kalangan murid. Dan untuk S adalah aliran kandungan yang sistematik, penyampaian yang jelas dan juga menyokong pedagogi yang sesuai dan berkesan. Manakala konsep T adalah penggunaan teknologi secara strategik melalui bahan bercetak ataupun secara digital yang memperkaya pengalaman pembelajaran murid. Jadi untuk yang istimewanya buku teks kita untuk penggunaan 2027, kita ada mempunyai tajuk catchy. Tajuk catchy ni bermaksud catchy. Dia bukan seperti macam sebelum ni. Contoh buku teks sejarah tingkatan 1, bahasa Melayu tingkatan 1. Jadi untuk konsep yang baharu ini kita menekankan satu pre-konsep. Contohnya
Smile. Di dalam kita punya video, di dalam booth ini ada kita punya video berkaitan dengan konsep buku teks yang baru. Boleh tonton adik lepas ni ya. Jadi untuk tajuk yang kece ini berfungsi untuk memperkenalkan ataupun menarik minat murid. Bila dia tengok tajuk tu smile contohnya. Apa tu smile? Jadi memuat semangat ingin tahu tu ada. Dan tajuk kece ini juga mewujudkan kita rasa seronok. Apa konten di dalam buku teks tu? Betul-betul. Okey. Dan bahasa yang kita digunakan dia mungkin satu atau dua patah perkataan. Jadi dia membantu murid untuk menghayati kandungan mata pelajaran lah. Contohnya untuk bahasa macam saya adalah untuk bahasa etnik. Kita akan gunakan satu patah perkataan daripada bahasa Iban. Contohnya apa dia bunga contohnya. Jadi dia akan menarik. Kenapa guna konsep ni? Okey. Jadi benda tu dalam pembelajaran lah. Ia berkaitan dengan kita punya kandungan di dalam tu. Okey. Di samping itu juga adik untuk pembelajaran konsep buku teks kita yang baharu ini, ia juga menekankan konsep pembelajaran bersepadu. Contohnya kita dalam mata pelajaran alam dan manusia diperkenalkan semula. Pada zaman saya dulu ada belajar alam manusia. Lepas tu dia ada. Betul. Sekarang ni kita nak ujuk balik apa itu alam dan manusia. Dia menggabungkan integrasi mata pelajaran muzik, PJ, lukisan. Jadi TVET pun ada dimasukkan sedikit lah. Jadi di sini ada menekankan bahawa konsep buku teks kita yang baharu ini mempunyai nafas yang baharu. Ya, betul. Baharu. Dan juga tak ketinggalan yang menggalakkan murid mesra digital. Bahan interaktif. Jadi bahan-bahan interaktif di dalam kandungan itu kita akan ada kandungan berbentuk video, interaktif gamifikasi, ada juga interaktif yang murid boleh melakukan pembelajaran selain daripada pembacaan. Di samping itu juga reka bentuk lebih menarik. Lebih menarik. Lebih menarik. Dan yang menariknya buku teks kita konsep dia gambar-gambar ilustrasi dia lebih realistik. Dan ceria. Pasti anda teruja. Tengok nanti bila dah diperkenalkan dihantar ke sekolah, adik boleh tengok. Betul. Macam mana? Betul ke tak apa yang saya cakap? Jadi maksudnya kandungan memang terbaik. Memang betul. Terbaik. Ya. Jadi kesimpulannya buku teks kita pada penggunaan 2027 akan menekankan juga penguasaan numerasi dan juga literasi dan juga numerasi. Jadi untuk murid tahap 1 kita akan menekankan seperti kemahiran membaca, menulis, mengira, dan juga berkomunikasi. Dan selain itu, buku teks kita juga menekankan pembelajaran autentik dan kontekstual. Pernah dengar tak? Tak pernah. Apa maksud kontekstual? Dia akan seolah-olah kita buku teks tu kita berada di dalam situasi yang sebenar. Dunia sebenar. Dan konsep banyak yang menekankan penyelesaian masalah berasaskan aktiviti penerokaan. Itu antara beberapa yang istimewanya lah buku teks kita. Rekaan yang lebih visual dan juga interaktif. Jadi dia boleh menarik perhatian lah kan? Ya. Jadi jom sama-sama kita nantikan bagaimana wajah baharu buku teks untuk tahun 2027 bagi tahun 1 dan tingkatan 1. Baiklah. Terima kasih kepada Puan Nicola atas perkongsian sebentar tadi, dan semoga segala yang dibincangkan hari ini dapat memberikan inspirasi kepada penonton.
Sebelum itu, kepada penonton yang masih lagi belum berkunjung ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026, jom sama-sama kita memeriahkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Malaysia Membaca, merayakan buku. Kami sentiasa menunggu anda di sini. Okay, jumpa lagi. Bye.